Okey, jom kita buat soalan ni. So, first kali seperti biasa untuk jadual cuba labelkan dulu. Yang ni adalah price 21, P21, yang ni P23 lah. Okay, jom. Kebiasaannya kalau dia bagi harga dengan harga kan, awak terpaksa untuk mencari I dia. Okey. Awak wajib cari I, apa tu? 23 based on 21 lah. Macam ni. So, awak kena cari yang inilah setiap satu. Tapi yang tu sekejap lagi kita cari sekejap lagi lah. Okay. So, kita cuba tengok soalan. Soalan minta apa? So, untuk soalan A dahulu. Jom. Soalan A minta apa? Soalan cakap cari indeks harga bahan A. So, cari I untuk A lah. Cari I untuk A. Okay. Sekejap. Okay, sorry. Dia kata I untuk bahan A ialah 105. Okay, I untuk bahan A ialah 105. Price index for ingredient A is 105. So, cuba label dulu. Untuk ingredient A ialah 105 sini labelkan dulu untuk bahan A sahaja. Lepas tu kita perlu cari nilai X. Okay, ni find the value of X. So, senang je lah. Untuk yang ni, awak just ambil yang ini sahaja. Disebabkan dia melibatkan harga, awak kena guna formula yang pertama lah. Boleh? So, boleh tulis sekejap. Dia punya formula yang pertama, I23.21. So, dia punya formula pertama apa? P23 bahagi P21 didarabkan dengan 100. Okay? Macam. So, I23 dia bagi awak 105. P23 dia bagi awak RM8.8. RM8.4, sorry. And P21 dia bagi X. Okay, jom. Dia minta kita cari value of X lah. Jom, yang ni boleh tekan calculator. Tapi sebelum saya nak tekan calculator, X bahagi, saya akan pindahkan ke sana dahulu. Okay, sebab dia huruf, so kena pindah ke atas dahulu. So, X darab 105, awak akan dapat 105X lah. Ya, macam tu So, RM8.4 darabkan dengan 100, ini salin balik. Sekarang kita cari value of X. Jom. RM8.4 darab 100. So, nanti awak dapat jawapan dia ialah 8. Boleh. 8. So, awak letakkan dia punya jawapan untuk X ialah 8. Jom. So, selepas itu pula, awak dah cari bahan A dah. Okay, jom. Lepas tu baru kita baca soalan B lah. Soalan B dia kata apa? Soalan B Soalan B cakap awak, price index, okay, indeks harga untuk bahan C. Price index for ingredient C ialah 120. Okay, cuba labelkan sekejap. Untuk bahan C, dia punya I ialah 120. Bahan C 120. Kejam. And dia kata apa? Harga untuk per kg pada tahun 2023 ialah RM1.05 lebih daripada harga pada tahun 2021. Okay, ini benda apa ni? Kejam. So, kalau dia bagi awak macam ni kan, dia bagi awak satu ayat macam ni, dia kata apa? Pada tahun 2023, pada tahun 2023, harganya lebih daripada tahun 2021. So, kalau lah awak cuba anggapkan pada tahun 2021 ni awak nak letak huruf, contohlah awak nak letak huruf, huruf K. Contoh huruf K. Jom. Dia kata apa? Pada tahun 2023, harga dia adalah RM1.50 more than ataupun lebih daripada. So, akan ambil harga pada tahun 2021 iaitu K tambahkan dengan RM1.05 lah. Macam gitu. Okay? Kejap. And lepas tu barulah awak gunakan formula yang pertama balik. Kejap. So, saya akan cuba untuk copy balik formula yang sama ni. Kejap. So, masukkan dia punya I dulu. So, saya ambil yang ni lah. Yang ini Kejap. So, masukkan dia punya I ialah berapa tu? 120. Dia punya harga 23 awak boleh ambil kat sini je. Cumanya kita dah labelkan siap-siap. P23 ialah K tambah RM1.05. Sini. And pada tahun 2021 kita dah label dah. Dia punya harga ialah K ringgit. Macam tu. Darabkan dengan 100. Jom. Apa-apa pun awak cuba cari value of K dahulu. So, seperti biasalah, K boleh pindahkan ke sana dahulu. K darab 120, awak dapat 120K. Yang ini boleh salin balik lah. Ini boleh salin balik. Jom. Lepas tu boleh cari value of K gunakan calculator. So, ambil awak punya calculator. Lepas tu cuba carikan sekejap lah. So, awak akan dapat jawapan dia nanti ialah berapa tu? RM7.50. RM7.50. Okay, jom. So, tadi awak dah cuba labelkan price 23 ialah K tambah RM1.05. Maksudnya K tambah RM1.05. So, harga pada tahun 2023 awak akan dapat RM9.
Harga pada tahun 2021 pula RM sahaja. So RM7.5 je lah. Soalan kata apa? Cari value of Y and Z. Kejam. So Y dalam kes ni, Y ialah 2021. So Y awak yang inilah. Y awak RM7.50. And Z awak ialah pada tahun 2023. Which is apa? RM9 lah. Ya, RM9. Begitu. Okay. So settle untuk soalan B. Okay. Kita pergi pada soalan C pula. Soalan C pula. Soalan C kata apa awak? First kali awak cuba labelkan dulu. Dia kata awak indeks gubahan 2023 based on 21 ialah 112.92. Composite index. Okay. 23 based on 21 is 112.92. So awak cuba label sekejap yang ni. I 2023 based on 21 indeks gubahan kan. Indeks gubahan dia ialah 112.92. Cuba labelkan dulu. Kejam. So sekarang ni barulah awak menjawab soalan. Dah lepas label baru awak jawab soalan. Soalan kata apa? Cari harga bagi sebiji kek pada tahun 2023. Jam dia nak minta awak cari P23. Okay. Jika harga pada tahun 2021, okay, if the price for 2021 is RM35.60. Bila mana harga pada tahun 2021 ialah RM35.60. Kejap. So 23, 21. Dia punya I dah ada ke belum? Ada dah sini. So disebabkan soalan tu nak minta awak cari harga, awak kena guna formula yang pertama je lah. Tak ada masalah pun. Okay. So, bila mana soalan kata nak cari price, nak cari harga, guna formula yang pertama. Jom. Kita akan cuba untuk keluarkan dulu formula yang pertama. Apa tu? I23, 21, P23 bahagi P21 darabkan dengan 100 lah. Okay, jom. I dia dah bagi dah 112.92. Harga 23 kita nak cari. So, awak cuba labelkan P23 je lah. Harga 21 ialah RM35.60. So RM35.60 darabkan dengan 100. Kejam. Sekarang awak dah boleh cari value of P lah. Tekan calculator, letakkan sebagai X sahajalah. Kejam. So kita ambil sekejap. 112.92 sama dengan X per 35.6. Okay, 35.6 darabkan dengan 100. Kejam. Sekejap. 35.6 darabkan dengan 100. Jom. So awak tekanlah shift soft ataupun shift soft equal. Awak dapat awak punya apa tu? P23 ialah RM40 20 kalau bundarkan. RM40 20. Jom. So yang ni adalah soalan C1. Soalan C2 pula. Soalan C2, cari nilai M jika nisbah bagi bahan A, B, C, D ialah 53M1. Okey. So, dia bagi awak satu weightage ataupun pemberat. Saya cuba letakkan di sebelah ni lah. Dia bagi awak satu nisbah ataupun pemberat. So, saya cuba letak sebelah ni. Ni sekejap. Okay, jom. Dia bagi awak satu weightage. Apa tu? 53M1. 53M1. Okay. So, macam kalau awak nak guna apa-apa formula indeks gubahan, macam mana pun awak kena untuk cari untuk setiap satu ni lah. So, yang ni tak habis lagi. Macam mana tadi nak cari untuk setiap ni? Awak kena ambil ini, bahagi ini, darab 100 dulu. Okay, jom. So, cuba cari dulu lah untuk dia punya yang, cuba lengkapkan table ni lah. Okay, jom. RM3.6 bahagi 3, darab 100. Awak akan dapat ini 120. Yang ni pula RM5.5 perkan dengan RM5 darabkan dengan 100. Awak akan dapat yang ni 110. Okay, boleh? So, saya rasakan benda ni saya nak cuba untuk letakkan di bawah lah supaya kita senang nak buat. So, saya ambil benda ni sekejap. Kita letakkan di bawah sekejap je. Kita letakkan di sini. Senang sikit buat. Kalau tak nanti kita susah nak buat. So, saya letak di sini dahulu. Okay. So, lepas itu pula dia nak minta awak cari nilai M. Okay. Cuma awak dekat soalan ni, dia tak ada bagi pun price index untuk 23, 21. So, maksudnya apa? Maksudnya awak kena letakkan indeks untuk 23, 21 juga dalam awak punya table.
Okay, sebab dia bagi kat awak composite index 23, 21. So, awak kena untuk cuba letakkan juga. So, yang ni saya akan cuba untuk extendkan sikit. So, saya letakkan sebelah sikit yang ni. Okay. So, kita cuba untuk extendkan sikit dia punya table ni lah. So, kita ada satu lagi composite index untuk apa? Untuk I apa tu? I 23, 21. Jom. Cumanya I 23, 21 kita dah ada dah dia punya indeks kebahan. So tadi kita dah dapat apa tadi? Dia punya I 23, 21 tadi. Ni awak 112.92. 112.92 lah. Okay. So dah ada benda itu. Sekarang ini kita akan cuba cari benda inilah. Okay. So apa yang kita perlu buat ialah awak kena cari I ke saya salah ni? Ni I 23 sorry. 23 sorry 20 ke sama je? Sama je lah 23 21. Sama je, ya Allah, kenapa saya tak nampak? Ya Allah, so tak payah tambah je lah. Kenapa saya nak tambah dah? Sama saja, ya Allah. So yang ni kita just ambil benda ni. So sama je. So maksudnya apa? Awak just kena darab and bahagi semua dengan total pemberat. Awak akan dapat dia punya nilai lah. So saya akan cuba letak dulu I 23, 21 yang diberi tadi ialah 112.92. Kan? Betul lah. So awak masukkan ni darab. Cari dia punya indeks kebahan lah. 105 darabkan dengan 5 tambah 120 darabkan dengan 3 tambah 120 darabkan dengan M tambah 110 darabkan dengan 1 perkan dengan total pemberat 5 tambah 3 tambah 1 tambah M sama dengan 112.92. Okay, jom. Sebelum saya nak cuba untuk settlekan benda ni, saya akan cuba untuk permudahkan dulu. So yang ini sampai sini saya akan cuba untuk tekan kalkulator dulu. So 105 darabkan dengan 5 tambah 120 darab 3 tambah 110 darab 1. So awak dapat ini 995 ditambahkan dengan 120M. Lepas tu yang ini semua saya akan pindahkan ke sana lah. Dia akan jadi darab. 112.92 didarabkan dengan so ini tambahlah 5 tambah 3 tambah 1. Awak akan dapat 9. Sampai sini dah boleh tekan kalkulator untuk cari value of M. Boleh? So 995 tambah 120M sama dengan 112.92. 9 tambahkan dengan M. So awak akan dapat jawapan dia nanti ialah berapa tu? 3. 3 je lah. Okay. 3.00 tu awak ambil 3 sahaja. Okay. Alright.